Assalamualaikum. Balik. Balik. Hari ni 6 hari bulan. 6 hari bulan 2 2026. 17 Syaban 1447 Hijrah, kawan-kawan. Balik. 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 Balik, Tantam. Mamat mana, Mamat? Tantam, balik, Tantam. Kau ni lama ni tak ada ni, tengok ni. Cepat. Sekarang kau sambung balik. Aku rasa budak Dapi ni dengan ayah dia ni dia tak boleh faham. Dia ingat kita ni nak isi borang untuk dia punya bab permohonan pembayaran tu daripada gaji anak dia ke mak. Yang daripada SK Pahang tu, bahagian perumahan tu, dengan peda ni, orang ni nak isi borang untuk dia ke mak. Amat Kadapi Muhammad Usuk dengan Mat Usuk ni lepas dua ni. Dia tak kerti bahasa ke mak. Dia tidak pula memahami bahasa orang. Dia nak kira kepala dia. Kan, aku pun tak faham juga kenapa. Kita jual durian dekat situ nak ada kena ada perniagaan dia dekat situ. Kita mohon lesen dengan Temeloh tu, ada perniagaan dia dekat situ. Ada kehidupan dia. Adik-adik beradik dia. Balik. Kan? Saya perlu selesaikan benda ni dengan segera. Saya tak tahu kenapa 56 minggu fikah saya asyik dia kena cedera, kena refer ke hospital. Lagi satu, selama 56 minggu ni kena cedera dengan Dapi ni, anak saya lebih kurang dalam 48 kali kena ward. Kau bayangkan. Sehari 2 kali, seminggu sekali. Ada tak ni hospital JKN? Polis. Kalau ada tolong respon balik.